Okay, sekarang kita nak pergi ke rumah hantu. tradisional. Masuklah. Boleh dia apa sembah setiap rumah. Masuk boleh. Jom. Ini rumah apa? Hah? Bidayo. Rumah Bidayo. Rumah pahlawan lah, rumah pahlawan sekolah Bidayo. Oh. Rumah pahlawan, rumah tengkorak, rumah kepala. Rumah kepala. Ini bukan rumah lah. Ini rumah tempat orang simpan macam rumah adat macam tu. Oh, rumah adat. Tempat-tempat orang meeting. Dia balai lah sebenarnya. So dalam satu kampung Bidayo ni dia akan ada satu balai lah, satu balai dan satu rumah panjang. Ya. Ini apa ni? Ini alat-alat muzik dia orang lah. Jadi kalau dalam suku kaum Bidayo, alat-alat muzik ni dia bukan untuk hiburan lah. Kalau dulunya dia lebih kepada upacara lah. Upacara. Jadi sesetengah bunyi ni dia ada maksud tertentu lah. Oh, ya ke? Macam message. Oh. Jadi sekiranya dimainkan, orang kampung akan tahu lah apa makna bunyi ni. Ada yang untuk ritual, untuk memanggil roh-roh turun macam tu. Setiap satu ni memang different function lah maksudnya. Different function, different bunyi. Oh.